Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam di situasi yang korang tengok video ni. Okay guys, so korang nampak kita ada kat mana sekarang ni? Kita ada dekat Padang Bola Camp Batu Cantonment. Dan korang boleh nampak ada dua orang talent kita tengah orang kata apa? Exercise kat belakang, tengah training sementara kita nak tunggu game kita. So, apa yang kita nak buat hari ni dekat sini? Kita nak main penalty shootout dan juga sepakan free kick. Aku dengan Haris akan lawan dan keeper akan ditempatkan oleh Nur Syazwan Adli. Dan player yang pertama adalah Haris Hazwan. Okay. Dan player ketiga adalah Darwish the Gendut Boy, guys. So tanpa kita melengahkan masa, kita nak tunjuk dulu macam mana training session kita. So tanpa kita melengahkan masa, let's go. Bruh. Okay, tendangan yang pertama akan dibuat oleh Darwishi. Ya. Setiap player kena buat 5 tendangan. Siapa paling banyak dia menang. Pertama, PLD, pusat latihan Cristiano Ronaldo. Ini dia Cristiano Ronaldo kaki kiri. Ada kagol. Okay, tengok ada kagol. Cristiano Ronaldo, Cristiano unemployment. Tak salah gol pula. Macam mana boleh gol? Okay, gol. Okay, kita akan melihat sepakan kedua daripada Haris. Ada kata-kata, Haris? Humble. Okay. Kita beliau mampu untuk menyamakan kedudukan. Prit. Sepakan yang akan diambil dan itu dia. Satu sama kedudukan seketika ini. Haris. Alah. Tak, dia tak stop record, dia pause. Aku tekan balik. Cetek. Wah, dia pause tak mana? Okay, ini dia sepakan yang kedua kot oleh Darwish. Tadi phone jatuh, salah keeper Syazwan Adli. Ini dia sepakan, gol. Okay, gol. Oh, jangan. Keeper, Ayu marah-marah keeper? Ya, men. Kita bagi Haris punya ni time. Okay. Kita pause kejap sebab Haris nak cuci kaki dia berdarah. So kita kembali ke selepas ini. Let's go. Kita kembali untuk sepakan ketiga. Sepakan kedua daripada Haris. Apa kata-kata beliau untuk kali ini? Muchas gracias, Apudan Tuti. Ui, bahaya kau ni. Okey. Kita akan tengok sepakan ketiga daripada penyokong Barca. Tengok. Dia ni tak respect guys. Okey. Pit. Sepakan terus yang akan dilakukan. Oh! Tinggi ke sebelah kanan pintu gol.
Adakah Darwish akan menjauhkan lagi jarak dan juga jurang untuk memisahkan mata di antara Darwish dan juga Haris? Aku injet. Kena faham aku injet. Aku injet kaki kiri. Sakit Jadi kau kaki ikut, kiri. jadi kau ikut. Sakit kaki kiri aku. Sakit kaki kiri aku. Aku injet. Kena faham. Tak ada aku injet. Korang kena faham aku injet. Malah kasihlah ni kat aku peluang. Aku injet tu. Sebenarnya aku padu tapi aku injet. Korang kena faham. Ini sepakan daripada yang ketiga daripada Darwish. Gol pula dah. Mampus aku. Jom. Dia baru nak masuk sepakan ketiga. Hari tu berapa dah? Ni baru ketiga. Ada chat lagi kot depan ni aku tak gol dia. Sepakan ketiga daripada Haris. Mata sekarang ini ialah 3 berbalas 1. Kita akan lihat pengakhiran untuk Haris. Adakah beliau akan tetap menjaringkan gol ataupun tidak? Dan itu dia. Masih lagi terbuka peluang untuk Haris mengejar poin Darwish seketika ini. Aku diam lah sebab aku ambil. Aku diam lah. Aku ambil sikit. Tak boleh belagak-belagak. Ini sepakan daripada Darwish yang keempat. Gol pula. Empat berbalas 2. Jika Haris menjaringkan gol, Darwish tidak menjaringkan gol, maka akan disambung sekali lagi. Tetapi jika Haris tidak menjaringkan gol, maka game ini akan tamat dengan kedudukan 4-2. Satu rembatan. Oh, 4-3 seketika ini. Adakah Darwish akan menjaringkan gol ataupun tidak? Darwish kalah. Darwish kalah. Darwish kalah. Darwish kalah. Darwish Kalau aku kalah. Darwish aku akan menang game ni. Kalah. Tapi tak jadi halangan untuk kita bagi Haris teruskan sepakan. Darwish kalah. Darwish kalah. Mari kita tengok Darwish kalah. Sepakan yang tak tahu daripada Darwish. Ya. Oh, masuk pula dah. Boleh masuk aku lah. Sekarang ni kita dah Tak boleh nampak ada Premier When masuk aku dah ni. menang, kita still bagi peluang untuk Haris ambil sepakan ni yang terakhir. Mana benar? Dah 5? Ah? Adalah. Aku dah 5 weh. Tak apa Haris. Fikir ada lagi, fikir. Oh, banyak lagi yang buat. Ha? Sekarang 5 gol. Ah, boleh 5 gol. Kalau kau skor ni kau 4 lah. Oi. Tadi 3. Ha. Sekejap lagi kita nak foto dulu. Yeay. Sini. Ini dia Wicket dari Darwish. Darwish Isyamuddin. Dari Darwish. Darwish Iskandar Isyamuddin. Kena tiang pula. Kena tiang. Tengok. Dia salah zoom. Zoom perlu aku ke? Dan di situ bola akan habis. Kita akan tengok. Okay, dia sedang memikirkan ke Fatau Power. Apa yang Haris akan buat, kita lihat sahaja nanti. Beep. Begitu juga seperti Darwish. Dah. Ini dia sepakan dari Darwish. Asyik baik. Darwish tak skor. Tak tahu sakit ni, hati aku sakit. Tadi kita apa temperature?
Tapi sikit lagi, apa perasaan anda bro? Okay, macam biasa tak ada perasaan. Tak ada perasaan yang dilaporkan. Sepakan daripada Darwish. Oh. Tak masuk kak? So guys, seperti yang korang nampak, free kick kita berhenti sebab kita orang ni terlampau padu sampai bola pun tak nak tengok kita orang gol sebab dia tahu kalau kita orang gol habislah. Okay, so kita akan terus kepada game apa next? Tak, ni memang kita orang skor tapi lupa rakam. Lupa record. So apa next game kita? Tadi Haris menang guys. Okay. Apa Siapa game menang? kita? Sedih lah sebab Satu sama lah tadi. Ha. So game apa lepas ni? buat volley. Buat volley. Seorang cross volley. Keeper tak boleh Ke depan. keluar. Okay. Itu game yang kita akan mainkan, volley. Dan juga penentuan untuk hari ini, kita tengok siapa pemenang pada hari ini dan siapa king Padang pada hari ini. Tak lama lagi kemungkinan kita akan buat futsal pula. Kita tengok saja bila nanti. So tanpa kita melengahkan masa, let's go. Kita buat volley. Let's go! So game ni akan diberikan 5 kali percubaan untuk setiap individu. Kita tengok siapa yang masuk. Hai, salam. Tak. Tak kau. Kau tak itu lagi. Right, baik. Tengok. Tanduk atau volley guys? Tinggi mah. Aduh. Untuk volley dan juga tanduk, aku 5 kali buat, tak masuk. Kita akan tengok Haris punya pula, let's go. So kita akan main double touch pula. Kalau aku menang lah, seri lah. Dah tak boleh buat apa sebab kita dah tak ada masa. So tanpa kita melengahkan masa, let's go kita main. So double touch daripada Haris. Bola akan diberikan daripada keeper kepada seorang individu dan perlu melakukan double touch. Dan kita akan tengok 3 kali percubaan. Siapa menang lah. Bye-bye. 1 2 1 2 1 lepas 1 2. Okay, ni dia. Touch dari Darwish. Nasib baik tak masuk. Ni dia Darwish. Bismillah, tak gol. Ini dia Darwish.
agresif. Okay, penentuan. Last. Okey. Berapa kali? Sampai gol guys, kita tengok. Double tie. Menang. Si Haris. No. Keep safe. Tinggi. Baik. Itu dia guys, pemenang kita pada hari ini. Okay, so korang pun dah tengok game hari ni. Kemenangan berpihak kepada player kita iaitu Haris. So Haris, apa perasaan anda dan juga perkembangan yang anda dapat rasakan pada hari ini? Ada perkembangan. Hari ini bosan. Jom. Okay guys, so itu saja konten kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan buat konten futsal pula lepas ni. Tapi tak tahu bila. Aku tak berani nak janji. Tapi insyaAllah kami akan lakukan. Dan kita juga berterima kasih kepada keeper kita. Yes. Okay, so itu saja video kita. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye geng.